Dilahirkan pada tanggal 24 Mei 2013 di Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu. Tokoh murid ini merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Beliau ialah permata hati pasangan bahagia Encik Muhammad Ridwan bin Muhammad, seorang juruteknik, dan Puan Khairatul Aziah binti Muhammad Nur, seorang suri rumah sepenuh masa. Dibesar dan dididik dalam suasana keluarga yang penuh kasih sayang, beliau membesar sebagai seorang murid yang berketerampilan, berdisiplin dan komited dalam pelajaran. Berbekalkan dorongan ibu bapa, beliau sentiasa gigih menimba ilmu serta menunjukkan dedikasi dalam setiap amanah yang dipertanggungjawabkan. Menjawat jawatan sebagai Ketua Pengawas sesi 2025, beliau mempamerkan kepimpinan yang matang dan berwibawa seiring ciri seorang pemimpin masa hadapan. Sikap ringan tulang, sopan santun dan keprihatinan terhadap rakan serta guru menjadikan beliau murid yang disenangi oleh semua. Maka tidak hairanlah apabila beliau dinobatkan sebagai penerima anugerah perak Sasiah Terpuji sebanyak 74 amalan baik pada tahun 2023. Dengan berlandaskan falsafah hidup, jangan pernah berhenti belajar, beliau bercita-cita menjadi seorang doktor yang sedia berbakti merawat insan yang memerlukan serta membalas jasa kedua ibu bapanya suatu hari nanti. Beliau telah menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Dalam bidang kurikulum, beliau telah membuktikan kecemerlangan yang konsisten apabila berjaya mendapat tempat pertama selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 4 hingga tahun 6. Beliau turut mencatat keputusan cemerlang 9A dalam ujian penilaian kelas KAFA UPKK 2024. Dalam bidang co-kurikulum pula, minat mendalamnya terhadap sukan bola sepak membuahkan hasil apabila beliau membantu pasukan sekolah meraih tempat ketiga kejohanan bola sepak bawah 11 tahun NSSD 2024. Kecemerlangan beliau terus menyelah apabila terpilih mewakili negeri Terengganu dan memperoleh tempat ketiga kategori bawah 12 tahun di kejohanan bola sepak NSST 2025. Beliau turut menyelah dalam sukan bola baling apabila sekali lagi mewakili negeri dan meraih tempat ketiga bawah 12 tahun di kejohanan bola baling NSSM 2025. Beliau turut mencipta sensasi dan melakar sejarah apabila meraih naik johan pertandingan bina perkataan melalui permainan Sahiba Sekolah Rendah 2025. Penglibatan aktifnya dalam perkemahan skim lencana pengakap kanak-kanak pada tahun 2024 dan 2025 bagi mendapatkan lencana keris gangsa, keris perak dan keris emas telah melayakkan beliau menerima anugerah Rambu Pengakap Kanak-kanak 2025. Ketokohan, kewibawaan, kecemerlangan dan deretan kejayaan yang dikecapi oleh murid ini dalam bidang akademik dan co-kurikulum serta sikap menghormati guru-guru dan rakan-rakan memberi impak yang sangat besar untuk ditabalkan sebagai tokoh murid SKTB bagi tahun 2025. Murid yang dimaksudkan ialah Muhammad Thaqif Rizkin bin Muhammad Ridwan.